inside my DNA. I got loyalty, got royalty inside my DNA. I got loyalty, got war and peace inside my DNA. I got power. Sana ikaw menentukan masa depan seseorang. Inside my DNA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut ialah keputusan resmi bagi pilihan raya Ketua Murid SMK Tun Habab sesi 2026. Daripada 1,009 pengundi berdaftar meliputi guru, AKP dan murid SMK Tun Habab seramai 745 orang bersamaan dengan 73.83% telah keluar membuang undi. Terdapat 13 kertas undi yang rosak. Jumlah undi yang diperoleh oleh calon Ketua Murid SMK Tun Habab adalah seperti berikut. Adriana Farisha binti Syahbudin 263 undi, Ryan Rizki bin Ahmad Ismi Najib Sarwani 181 undi dan Siti Aisyah binti Saleh 288 undi. Dengan ini diumumkan pemenang bagi kerusi Ketua Murid SMK Tun Habab sesi 2026 ialah Siti Aisyah binti Saleh. Syabas dan terima kasih.